Okay guys, Assalamualaikum. Tadi kita tengah sarapan saja on Lalamove. Hari ni kita ada job 1 pukul 11 lah, tapi 2 jam lagi. Itu pun dekat je, Sikamat Seman 2. So tiba-tiba tadi masuk job, pergi ada job lagi, Seman Johor 238. Tapi tak ada job lain, apa kita layan dulu. Sekarang kita layan job Jubin yang baru masuk ni. Daripada Mambau nak pergi Kuala Sawah 6 minit. Lepas tu hantar Senawang dah 15 minit. So RM49.40. So kita layan je lah. Within 10 km je. Okay lah job ni. Alright. Besar kedai Jubin ni. Gila besar kedai Jubin ni. Alamu nak ambil Jubin. Jubin 22 kotak. BO ni 8981 dengan 8990. 8990. Ah. 8981. Dengan 8090. Betul. 8981. 8981 8990. Betul. Okay. So kat mana? Kat mana? Di Mac. Isuzu. Abang nak season ke naik pallet terus? Mana-mana boleh kalau boleh naik pallet. Tapi sana ada orang turun kan? Biasanya ada orang turun kat sana. Tapi pallet tu pun bawa turun lah nanti kat sana. Boleh ya. Boleh. Terus naik kan? Customer apa tu? Zat rakam dapat RM10,000. Dia ada kontes kan? Boleh. Kontes dalam punya kontes. Sampai ending belas 1. Nasib lah kan. Main-main je. Kita dah keluar atas Senawang. Lagi 2.3 km sampai. Patutlah. Kalau tahu dah lama saya buat Lalamove ni. Buang masa kan selama ni kan. Orang kata, yelah, berbaloi lah buat benda ni. Saya rasa patutlah budak-budak sekarang tak heran nak kerja 85, kerja cashier kat mall. Dia orang lagi suka bawa motor, bawa kereta. Sebab saya income dia memang banyak lah. Tapi kalau macam rider motor tu agak bahaya lah. Keselamatan dia kan. Tapi mungkin job dia pun banyak tapi kecil-kecil. Macam kita kereta pick up ni, dia punya job besar-besar. Jadi nilai dia sekali dapat 50, 70, 30 tu kecil lah saya cakap. 30 lebih tu paling kecil. Motor saya ingat tak dapat 30 lebih. Mungkin RM10 habis tinggi. Mungkin belas lah saya ingat. Tengok jarak kan. Patutlah dia orang suka. Dan patutlah saya tengok banyak kereta-kereta besar buat. Kadang pakai Honda Accord, pakai CR-V, pakai Subaru, hantar barang kat rumah kan. Tengok-tengok kereta stiker pun ada, yang pakai Mercedes pun ada. Sebab pendapatan dia kalau kita tengok ni, bagi saya yang baru buat beberapa hari ni, yang main dekat-dekat lah. Job besar banyak yang main ratus-ratus. Tapi saya ambil yang dekat-dekat je lah. Setakat cari RM3,000 ke RM6,000 tu senang-senang lah. Part time. Kalau daripada pagi sampai malam saya ingat RM200-300. Easy money lah saya ingat. Easy money. Gila lah. Patutlah anak muda sekarang suka buat benda macam ni. Tapi enjoy lah. Pada saya enjoy lah. Sebab tak ada siapa marah. Dan kita boleh on off bila-bila masa. Kan? Tu lah. RM49.4. Okay, betul. Terima kasih. Ini satu saja. Okay, terima kasih. Okay guys, so tos sampah kita dah hantar. Alhamdulillah selesai. Tu SWM. Apa durian Durian?
Okey. Sini bayar sini, bayar sini. Nanti dia bayar. Nanti dia bayar. Okey. Terima kasih Ni je Alright, terima kasih. Okey guys, selesai hantar ni. Durian reject tadi tu. Oh, dekat ni je, dekat Senayan ni Apa? Pusat Pertanian, Jabatan Pertanian punya. PE Durian Simpang Senayan. Okay guys, so kita dapat satu job lagi. Daripada Auckland pergi Sungai Baru. Sempadan Melaka. RM90. So calo orang apa tu? Besok saya hantar KS kat mana boleh? Saya main dari sini. Bukan KM, Melaka. Melaka pula. Alamat dia Melaka. Saya hantar kat sini KL tadi. Melaka dekat sungai apa entah nama benda ni tu. Apa dia mana? Saya memang main-main sini je. Oh. Dah banyak job buat tadi. Tengok kena hantar. Okey bang, bayaran Melaka pergi KL. Boleh lah. Ya. Jimat punya, jimat bang. Oh. Sampai ni 4 trip dah, 200 lebih lah. 220 lebih dah. Seremban pusing-pusing tadi last nilai. Apa nilai ni? Daripada nilai. Saya kat nilai ni. Orang bagi abang nilai je. Itulah job masuk kemudian. Dah sampai seremban baru dia order ni. Sebab tak tahu daripada mana ambil kan. Dia main masuk Apa benda ni bang kan? Entahlah bang. Ni kalau duit sedap juga ni. Allah. Ada lagi? Tak ada dah, ni je. Okay guys, alhamdulillah dah selesai job yang RM90. Kena sidai baik. Telefon-telefon tak berangkat. Telefon-telefon tak berangkat. Kita dah sampai ni, rumah kampung semua. Tak tahu mana rumah. Aduh, kena sidai kita tadi. Dekat 30 minit kat lah kena sidai. Call-call tak berangkat. Aduh, mampui. Minta-minta ada job lah. Balik ada job. Tunggu job satu lagi kalau dapat. 1-2 job lagi. Okay, calo. So, kita dekat mamak. Tempat biasa. Kita lepak dulu. Ada job jalan. Guys, kita orang balik lah. Cukup lah. Kalau ada malam, kita layan malam. So, 4 job 200 lebih. Okey lah. Siapa? Terima kasih bang. Satu hari